Dulu bising pasal undi 18 macam satu revolusi besar. Kononnya nak bagi kuasa kepada anak muda dan katanya inilah suara masa depan yang baru. Bila mana pindaan Perlembagaan Persekutuan pada 16 Julai 2018 apabila Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU yang sebulat suara untuk turunkan umur mengundi daripada 21 ke 18 tahun yang dikuatkuasakan pada 2021. Tapi mari kita jujur, berapa ramai anak muda yang betul-betul nak mengundi? Dari 1.44 juta pengundi 18 tahun sehingga 20 tahun, mengikut statistik yang dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, 73.89% yang keluar mengundi, selebihnya tidak keluar mengundi pun. Tapi kalau kita tengok secara realitinya lah, lorong-lorong khas untuk pengundi muda adalah yang paling sikit sekali. Lengang dan hampir tak payah beratur pun. Senang cakap kosong lah. So betul ke statistik ni? Rata-rata bila aku turun padang, tanya sendiri dengan anak muda, nak mengundi ataupun tidak, hampir 90% menyatakan tidak atas alasan politik Malaysia semua sama je. Korup. Ada yang cakap tak tahu ada pilihan raya pun. Tak tahu nak pilih siapa pun. Tak biasa dengan proses mengundi, rasa tak penting, kurang faham dengan politik dan calon. Macam-macam lah alasannya. Jadi kesimpulan yang aku dapat, ramai first time voters merasakan mengundi tidak memberi kesan besar pada mereka sebab sistem politik kita dilihat kotor, membosankan, rumit dan penuh janji kosong. Jadi, apa gunanya kita ubah perlembagaan, automatik tambah jutaan nama dalam daftar pengundi kalau akhirnya 1/4 golongan paling muda tak peduli langsung pun? Atau sebenarnya Malaysia yang belum bersedia dan tergopoh-gapah membuat keputusan? Jauh sekali lah kita ni nak mendidik, nak mengajar remaja-remaja untuk memahami pilihan raya dan pemimpin mereka. Sebenarnya banyak je negara-negara di seluruh dunia yang pakai had umur 18 tahun ni sebagai standard mengundi. Ada yang seawal usia 16 tahun pun ada, seperti di Austria, Brazil, Argentina, UK, Jerman, Kanada. Tapi kat Malaysia, mengikut data PRU 15, jumlah pengundi baru bertambah hampir 6 juta orang. Majoritinya hasil undi 18 ni lah dan didaftarkan secara automatik. Tapi turn out orang muda ramai tak keluar mengundi pun. So, pada PRU 15 2022, golongan muda 18 sehingga 39 tahun hanya membentuk 50.4% daripada keseluruhan pengundi yang berdaftar, iaitu 21,173,638 orang. Sedih. Realitinya, majoriti remaja kita yang baru habis SPM dan kemudiannya diberi peluang mengundi tapi nak pangkah siapa pun tak tahu. Bukan setakat tak tahu tapi memang tak nak ambil tahu langsung. Jadi macam agak buang masa lah bagi mereka kuasa politik yang mereka sendiri tak reti guna. So, terima je lah hakikat, undi 18 Malaysia bukan reformasi tapi eksperimen separuh masa yang buang masa. Malaysia belum bersedia. Titik. Demokrasi bukan soal siapa paling cepat dapat hak, tapi siapa paling layak gunakan hak itu dengan tanggungjawab. Kalau tak nak mengundi, aku nak mengundi.